Orang boleh tengok, ni semua air kencing. Air kencing. Kita salahkan orang lain. Kita salahkan kerajaan. Assalamualaikum kepada segelintir rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Macam gini je, mindset dan mentality. Air kencing banyak. Macam gini ke mindset dan mentality. Kita masuk ke Singapura, kita takut untuk buang sampah. Sampai ke Malaysia, kita berani untuk buang sampah. Diorang hari-hari bersihkan tempat ni. Warga Malaysia yang di Singapura atau bekerja di Singapura berbuat ulah karena mereka datang membawa sampah dan tidak membuang sampah itu ke tempatnya semula. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk berapa plastik sampah yang mungkin segelintir driver lori yang menggunakan jalan sini, yang keluar masuk Singapura, dia buang sampah dekat sini. Segelintir driver lori yang buang sampah dekat sini. Ini fakta. SW Prop, agensi kerajaan pun dah buat operasi dekat sini. Tangkap orang yang buang sampah. Tapi bagi aku tak perlu pun nak letak agensi kerajaan dekat sini. Pasal melibatkan sampah ni tanggungjawab kita. Ini bukan tempat buang sampah. Kau tengok ni, dilarang membuang sampah di kawasan ini. Kawasan ni hari-hari dibersihkan. Tapi hari-hari ada sampah. Sebab tu aku selalu cakap soal mindset dan mentality. Kesedaran civic penting dalam diri kita. Bang, dekat sini, abang ada nampak orang buang sampah ke bang? Ya tak, sekarang aku nampak. Driver dekat sampah sini. Bang, nanti abang sampaikan dekat kawan-kawan. Jangan tuang sampah dekat sini bang. Aku dah bagi tahu. Okey bang. Baik, terima kasih. Hidup aku dengan aman, bahagia sejahtera, Johor aku selamanya. Harapan Johor Darul Tazim hingga sampai bila-bila. Okay guys, hari ni saya nak komen sikit tentang isu lebih 6,000 rakyat Malaysia hari ni dah buang kerakyatan demi nak berhijrah ke Singapura. Ini cerita tahun ni, separuh pertama 2025. 6,000 orang Malaysia dah buang warga negara Malaysia nak jadi citizen Singapura. Nampaknya sekarang Singapura tahniah, Singapura dah jadi syurga impian rakyat Malaysia. Okey. Dah makin ramai. Dulu kita tengok orang Johor, rupanya semua rakyat Malaysia sekarang dah bangga kerja kat Singapura, minum kopi kat JB. Bagi saya dekat-dekat dengan Hari Merdeka ni kita rasa sembilu jugalah sebab apa, kita sanggup tinggalkan negara kita. Yang kita kat sini sibuk berdega-dega nak laungkan cintakan tanah air lah. Akhirnya pasport Singapura juga yang kita kejar. Right? Yang kelakarnya kita asyik kecam Singapura. Konon Singapura ni kecil lah, komunis lah, tak ada tanah lah. Tapi tanah yang minta maaf lah, sekangkang kera tu lah yang jadi rebutan. Kalau orang Johor saya faham lagi. Yang ini orang Perlis, orang Kedah, orang Kelantan pun sama nak belasah tinggalkan warga negara Malaysia jadi warga negara Singapura. Konon lepas tu cakap patriotik lah sangat. Sekarang diam tak diam 6,000 orang, please correct me if I'm wrong, tahun ni 6,000 orang dah tukar IC warna merah. Tanya ada yang siap bangga lagi. Saya tengok dalam TikTok yang apa tangkap gambar first class duduk kat Singapura, padahal kerja biasa-biasa je. Malaysia tak ada pun selfie. Malaysia tinggal habuk je lah. Jadi ini semua otak-otak yang kita panggil apa, brain drain ni semua lari kat pulau kecil ni. Tapi kedekut nak balik Malaysia. Jadi itulah guys. Siapalah orang cakap nak sayang rumah kita makin hari makin bocor, tapi kita buat-buat tak nampak bocor ni. Jadi minta maaf lah, saya rasa realitinya sekarang ni orang berhijrah ke Singapura ni dah jadi fenomena besar-besaran. Tahun lepas tak ramai sangat, 2,000, tahun ni 6,000 orang. Ambil engkau. Ini saya panggil exodus senyap anak bangsa kita sendiri. Jadi saya harap kalau dulu saya ingat masa kecil-kecil pantang nenek moyang saya, dengar saja nak berhijrah, nenek saya mesti marah saya. Bising satu kampung. Kat sini pun kau boleh cari makan kat Alostar. Apa hal kau nak pergi negeri lain? Nenek saya marah saya. Ini cerita nenek zaman sekarang galakkan pula dia cucu-cucu dia. Tinggalkan Malaysia. Right? Pergi Singapura. Lepas ni tak tahulah pergi mana, Indon pula kot. Right? Kan? Konon
rezeki kat mana-mana. Sorry lah saya belitih kan. Yang penting wah dapat BMW. Alright, padahal tak maaf lah kilang Panasonic pun tutup dekat Singapura. Korang tak tahu. Saya risau lepas 2-3 tahun IC Malaysia ni jadi vintage guys. Jadi rare vintage. Korang tahu tak? IC Malaysia ni semua orang dah tak nak. Dia akan jadi macam IC tahun 1990-an yang ada bunga raya tu, kalau korang ingat. IC kita dulu bunga raya masa saya kecil-kecil dulu. Sekarang IC tu dah jadi vintage. Right? Kalau semua orang muda nak bekerja pergi negara jiran, right? Masing-masing nak sibuk gebang lah pasal revolusi apa benda lah, aku tak tahu, industri 4.0 lah kan. Buat meme lah, dah tak payahlah. Shock sendiri sajalah. Maaf saya cakap guys, Malaysia is better than Singapore. PM kita dah buat yang terbaik, right? Tak lama lagi kita akan ada lebih daripada 10,000 pekerjaan AI. Right? So korang tak payahlah nak jadi white collar kerja dekat Woodland tu, minta maaf lah. Right? Nanti kita jadi nostalgia je lah. Selfie kat Malaysia ni cuti raya je. Okay? So saya rasa kecewa sebab saya tengok ramai orang dah start selfie hujan genyai-genyai kat Changi Airport, nak start kerja kat sana. Right? Lepas tu cerita Malaysia harimau Asia lah kononnya. Lepas tu kerja dengan singa selatan. Apa dah. Kita tahulah saya agak emosional. Hari Merdeka kita pun dah tinggal berapa lagi 3-4 hari. Right, saya harap tak berlaku lagi brain drain, right, yang orang ahli parlimen, politician sibuk bercerita pasal brain drain dan sebagainya. Tapi kita tengok orang muda kita semua lagi, jadi minta maaf. Let's reverse this, okay? No more, right? Kita kena balik Malaysia dan kita kena tolong bantu jadikan Malaysia ni sebagai harimau yang dihormati di dunia. Okay guys. Kalau setuju komen, tak setuju pun komen. Okay. Like, komen, dan subscribe-nya. Oke, let's go. Baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan warganya yang berbuat ulah membuang sampah sembarangan ke tempat yang tidak seharusnya. Ini bukan di Malaysia, tapi di negara orang. Kebetulan Malaysia ini walaupun dicap sebagai negara maju, tapi banyak sekali warga Malaysia yang bekerja di Singapura pulang pergi ke Johor biar enak ya, kerja di Singapura gaji besar, pulang ke Malaysia dengan biaya hidup yang sangat murah daripada di Singapura. Tapi ada yang bikin geram warga Singapura ini, karena Malaysia datang ke Singapura hanya membuat negara itu kotor. Contohnya banyak sekali bekas-bekas minuman yang dibuang sembarangan di daerah-daerah Singapura. Padahal kalau di Singapura itu harus terjaga kebersihannya. Dan bukan itu aja ya, banyak sekali warga Malaysia yang melepas paspor mereka menjadi Singapura. Kenapa demikian ya? Hampir ribuan orang Malaysia melepas kewarganegaraannya dari Singapura, dari Malaysia ke Singapura. Ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa demikian? Apakah di Malaysia itu kurang gajinya atau gimana? Tapi itu memang realitanya seperti itu. Banyak sekali warga Malaysia yang sudah tidak mau tinggal di Malaysia dan lebih baik bekerja di Singapura atau melepas kewarganegaraannya, walaupun itu sama dengan mengkhianati negara tersebut. Tapi mungkin untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan bekerja di Singapura dengan gaji yang lumayan daripada harus tinggal di Malaysia dengan gaji yang rata-rata. Tapi Indonesia tidak seperti itu ya. Banyak sekali orang yang datang ke Indonesia, tapi sampai sekarang belum banyak sekali yang melepas paspornya untuk tinggal di negara lain. Ada, tapi belum sebanyak Malaysia ke Singapura. Jadi segitu aja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke.